kita masih lagi dengan tetamu khas kita yang sama, iaitu Dr. Ahmad. So Dr. Ahmad, thank you so much for previous episode. Thank you so much. Yeah, sama-sama. Yeah, thank you so much for your time. Also, just nak recap, hari tu kita cakap pasal STD, HIV, STI. Yes. Aku dah tak cemerlang ni tau. Tak apa. Learning process. HIV, STI, STI, chlamydia, gonorrhea, whatever, syphilis, syphilis. all those things. Thank you for your very complete explanation. I Betul. rasa our viewers banyak belajar daripada episod kita yang sebelum ni. Hari ni kita nak kupas pasal kesihatan lelaki. Okay. I think this is very interesting topic also because banyak lagi orang kat luar sana yang kadang-kadang tak ada pemahaman and tak ada education awareness about diorang punya own masalah kesihatan basically. So that's why we invite you. You need to actually do another complete explanation and kita akan tanya banyak soalan supaya orang kat luar sana dapat jawapan yang yang more yang lebih detail actually from soalan kita. Okay. Betul. Nak cakap tadi, laki-laki ni sebenarnya macam malu kadang-kadang nak bercerita pasal benda ni. Kan especially dengan kawan-kawan lelaki dia, takkan dia nak bagi tahu dia, semalam penyakit aku ni, semalam aku itu. Betul. Memang tak ada dah dia nak cakap-cakap macam tu, I think berkongsi gitu kan, betul tak? Perempuan kan? Betul. Perempuan ni are more macam semalam kan aku dengan dia ni we are wired differently. Yeah, correct. We are wired differently compared to men lah. Yeah. Cara kita nak berbincang, kita pun bercerita kadang-kadang, babe, I sakit ni, period I ni. Kita I selalu cerita kalau I jumpa you macam, babe, I punya period, punya ni macam ni sakit. And then lepas tu you akan cakap, babe, I pun pernah macam tu. Dan lepas tu apa you buat? Kita kongsi. Tapi macam kalau lelaki takkan pula dia nak cakap, babe, aku punya ni. Takkan kata kencing sakit. At the same time, I think that macam I sendiri pun atau macam perempuan, bila kita cakap pasal kesihatan, kita tahu penyakit, kita tahu perempuan ni normally apa yang diorang alami. Macam period pain lah, itulah inilah. Cuba doktor explain apa itu kesihatan lelaki. Okay. Betul. Alright. So kesihatan lelaki atau men's health ni pun satu topik yang sangat besar. Alright. So sebenarnya dia dirangkumi juga dalam bab seksual dan reproduktif, tapi kita khusus kepada lelaki lah. Okay, jangkitan, fungsi dan reproduktif. So 3 benda ni komponen dia lah. So jangkitan pun ada jangkitan yang khusus untuk lelaki. Okay. Jangkitan yang bahaya untuk lelaki, alat kelamin lelaki. Fungsi seperti masalah tegang atau ereksi. Alright. Ataupun masalah ejakulasi pramatang. Dan juga reproduktif lah, iaitu kesihatan sperma. So tu benda-benda yang merangkumi lah dalam kesihatan lelaki sebenarnya. Tu doktor, before kita bahas lah lebih mendalam satu-satu yang doktor cakapkan tadi, kita nak start kepada hormon lelaki tu itself, dia testosteron. Nak kata apa peranan sebenarnya hormon testosteron pada lelaki. Okay. So kalau perempuan, kita tahu banyak hormon. Progesteron, estrogen, ini paling penting hormon untuk perempuan. Lelaki ni tak banyak, satu je. Lelaki pun tahu benda ni, testosteron. Terutama popular sebab apa? Sebab testosteron berkaitan dengan muscle mass. So orang nak jadi muscle bulky, nak jadi sado. So testosteron. Okay. Tapi testosteron dia bukan setakat benda tu. Dia lebih daripada tu. Bigger than that lah. Bigger than that. The picture is bigger. So testosteron ni apa? Dia yang hormon yang kawal, okay, keterampilan kejantanan ataupun lelaki tu sendiri. Jadi bila dia akil baligh, testosteron ni akan mula dihasilkan dan jadi semakin meningkat. So menjadikan dia ciri-ciri sebagai lelaki lah. Suara berubah. Dada jadi bidang. Yang mana yang tak berbulu tiba berbulu. Berbulu. Itulah dada punya design. Betul. Okay. Lepas tu testis membesar. Testis membesar. Jadi benda ni semua berkaitan dengan testosteron. Dia kawal sexual punya karakteristik untuk lelaki. Tapi selain daripada tu, dia juga kawal jantung. Dia untuk kesihatan jantung, mental health dia, terutama cognition. Kita punya memory, lelaki tu punya memory, lelaki tu punya fokus, dikawal benda tu. Muscle mass dan juga tulang. So ini semua dikawal. Penting testosteron ni. Sebab macam you mention tadi, dia bigger than just one thing kan. Betul. Orang ingat testosteron tentang seks, hormon. Not really. Dia lebih daripada tu. So cara nak tahu kita punya kadar testosteron pada lelaki ni adalah
test dia. Ada test Bacaan. dia, ada bacaan dia lah. Dan testosteron ni dia kena dibuat test dia pagi. Sebab apa? Sebab tu adalah peak dia. Sebab itu lelaki dia ada morning wood. Okay. Morning wood tu berlaku adalah ketika peak of the testosterone. Pagi. So ada orang Sebelum kata dia bangun tidur lah. ada orang kata kalau nak bersama kena pagi. Waktu tu paling tinggi testosteron. So, kalau Okay, autistic. kalau husband kalau partner your husband you tak tinggi pagi tu masalah lah. Ada masalah. Doktor, no. This is real, guys. So, maksudnya kalau dia tak ada tu pagi, maknanya testosterone level dia low ke macam mana? Possible. Lah. So dia ada banyak simptom testosterone low. Okay, tapi ada dua yang paling utama. Satu, kurang libido. Libido ni nafsu lah. Dia kalau muda-muda dia nampak perempuan ke, nampak okey, bernafsu macam tu. Tapi lama-lama dia makin tak ada rasa. Makin tua makin hilang. Makin hilang kan. Isteri sebab dia dah terlampau kerap nampak perempuan. Tapi tak doktor, juga. doktor ada je laki-laki tua yang gatal. Nafsu tapi tak boleh naik. Itu terlebih. Gatal mata tapi naik tak boleh. Okey, itu masalah. Ya. ETI. Okay, back kepada penjelasan. Simptom pertama libido lah, kurang libido, kurang nafsu. nafsu. Okay. Yang kedua erection. Okay. So dua benda ni. Ada benda-benda lain juga seperti kurang stamina, kurang fokus, rasa lebih pendek daripada biasa, kan? Dia rasa lagi pendek. Pertumbuhan dia macam terbantut. Badan macam tu badan dia. bawah. Badan dia. Badan. Bukan bawah. Okay. So laki-laki pendek ni pun masalah dia test. Bukan laki-laki pendek. Tapi dia nampak macam dia lebih pendek. Lebih rendah sikit. Macam mana seseorang lelaki tu dia nak tahu hormon testosteron dia low? Okay, nombor satu dia tengok pada simptom lah. Kita akan buat screening. Kita panggil Adams Questionnaire. Alright, dia ada screening dia. Dan kalau dia dapat, dia tick pada libido, kurang libido, dan dia tick pada erection. Yang itu dah highly suspicious dah. Kita dah kena buat test testosteron lah. So test testosteron ujian darah, kita ambil pagi sebelum 10 pagi. Right. Dia ada time dia sebelum 10 pagi. Sebab kan doktor kata tu peak. So dia nak peak. test dia kena ambil time peak kan. Dia peak benda tu. Okay. So klinik ni dah buka belum? Sebelum 10 pagi. Dah buka dah. Dah buka. Ada yang beratur 8 pagi dah ada dah. Nak check benda tu. Nak check benda tu. Macam mana dia lelaki ni nak tahu that's the time for them to go and see, take the test. Okay, bila dia ada something wrong lah dengan benda yang dia biasanya tak ada, seperti erection, tiba-tiba dia rasa macam lemah. Okay, lemah bila dia bersama dengan isteri ke, tiba-tiba tak sampai penghujung, mati di tengah jalan. Right. Itu mati pucuk ke doktor? Itu bukan mati pucuk. Dia pergi tapi separuh. Dia separuh, lepas tu dah tak Okay. sustain, ataupun dia dah hilang mood, dia tak ada rasa. Ataupun wife ajak tapi dia tak nak. Dia rasa macam tak ada mood. Atau something dia kena check. Simptom tu. Yeah. Tapi berlakunya benda itu, kadang-kadang kita, secara general lah benda ni berlaku mungkin sebab penat. Betul? Mungkin sebab macam overthink kerja. Ya, betul. Adakah ada reason lain lagi benda tu berlaku? Selain apa yang I mention ni? Ada reason lain juga berlaku. Terutama kalau benda ni macam ni berlaku untuk umur yang muda, kita kena pastikan itu bukan something psychological. Seperti depression, kan? Stress, mental burnout, kan? Benda-benda macam ni drag kepada masalah fungsi seksual ni. Tapi kalau dia dah berumur, dah 70, dah 80, dah 50, apa tu ada pula penyakit lain, kencing manis, darah tinggi, kolesterol, dah tentulah benda ni expected berlaku. Faham. Sebab benda-benda ni bawa kepada tu. Tapi kalau muda tu kita kena pastikan bukan psychological tu dulu. Kalau muda tu berapa umur dia tu? Okey, muda ada seawal 20-an. Okey, 20 ke 40. Itu yang kita panggil fasa yang dia kena check betul-betul. Selalunya remaja tak ada masalah. Mula-mula akhir balik sampai umur 20 kan, dia orang memang tengah memuncak waktu tu, aktif kan. Tapi bila dah sampai 20 ni sebab dia dah mula berkejaya. Dah penat. Lepas tu lifestyle dah start change kan. Betul. What about macam ada ke macam contoh orang yang isap rokok kuat, minum alkohol kuat, pengambilan Tak berdalam berdalam ke. ke. Benda tu affect tak? Benda tu affect juga. Lifestyle kita affect juga. Terutama kalau ada pengambilan dadah. Pengambilan dadah macam cannabis ke apa benda ke kan. Benda tu pun boleh affect juga pada ereksi. Dan juga pada nafsu, pada sexual function dia. Tapi bisa Bisa Maksudnya it's curable lah. Curable. Boleh. Apa dia punya rawatan dia benda ni? Okay, so rawatan ni kita kena tengok apa punca dia. So kalau misalnya betul kita buat test tu testosteron dia low,
So kita akan bagi testosteron gantian. Ah. Terapi gantian Injection testosteron. lah. It's a fake testosterone. Apa dia? Aku tak boleh pronounce. Testosterone. Testosteron. It's a Testosterone. fake one. It's Bukan fake one. Okay. Aha. Dia biosintetik. Maksudnya dia testosteron betul. Ya, tapi bukanlah yang natural. Okay, tapi dia replacement. Dia macam hormon biasa juga. Okay. Okay, tapi bukanlah fake. Okay. Bukan macam Viagra tu kan. Bukan macam Viagra. Okay, So okay. dia macam ada beberapa jenis lah. Okay, dia ada injection. Dia ada gel. Sapu je dekat kulit. Oh, that's Ya. easy. Dan dia ada Senang pil. lah. Betul. Tapi pemilihan rawatan ni dia bergantung kepada kategori-kategori simptom dan Simptom dia dan feasibility lah patient tu Feasibility, sendiri. Betul. Saya dia suka okey yang ke? krim tu doktor. Kalau senang macam sikit nak lelaki pakai yang kan? suami yang tak nak pergi jumpa doktor tu, kita Tapi kalau pas sapu gel tu, krim tu, dia kena sapu kat tempat yang tidak bersentuhan dengan orang lain. Pula. Sebab So, orang lain pun bawah boleh dapat. so bawah lah kat Dia situ. kena kat peha, kat dada, kat tak dalam apalah bahu. kalau isteri boleh lah nak. Kalau maksudnya kalau letak dada janganlah wife datang. Sebab wife tak boleh sapu. Kalau tak, awak akan dapat testosteron. Awak akan dapat testosteron. Tapi lah yang minta chance nak jadi gender tu, nak tukar gender Betul. tu pun ambil Dia ambil testosteron testosteron. kan. Tetapi sekiranya macam contoh kita terlupa, let's say I pakai kat husband, I terpegang, tak adalah terus I jadi lelaki esok tu. Tak Yalah. Tapi ada absorb juga. Ya. Ada absorb juga. So kita kuat sikit. Short term doktor. Very cepat. Sangat cepat. Perempuan tak ada Bahaya, langsung bahaya. testosteron hormon. Perempuan ada testosteron. Ada, Sebab very tu ada yang testosteron tinggi sikit. Yang Kita daripada panggil dia janggut. kita panggil dia Tiba-tiba gini, PCOS. Betul. Dia ada hirsutism kan, iaitu ada janggut, ada bulu sikit Misai, kan. betul. Tapi normal lah tu sebenarnya kan. Normal. Normal lah. Cuma dia macam terlebih Terlebih lah. sikit. Dia macam bercambah dengan Okey meriah. doktor, soalan Ya. I, sekiranya wanita di luar sana yang ada terlebih hormon testosteron ni, boleh ke dia pull back? Bukanlah pull back, maksudnya ambil, is there any kind of treatment to remove Estrogen terus? ke? Ada. Boleh Ada. lah. Dia ada rawatan hormon juga untuk bagi testosteron tu suppress, ya, untuk dia makan. Dan juga dia akan dapat jadi normal lah. So nanti tak adalah dia punya Tak kumis-kumis ada, semua tu kan. betul. So Yelah. there is a rawatan lah. Yes. Betul, betul. So kena datang, tampil, buat check dan dapatkan rawatan. Dekat mana-mana klinik, even Mana-mana GP klinik, boleh, tak perlu yes. pergi hospital Tak ke perlu apa, dulu. Okay, Tak that's good to perlulah. know actually, Betul, because betul. maybe- sebab I memang pernah ada my old work colleague lah. Dia ada benda-benda tu. Tapi I rasa at that point of time kita orang ni semua tak tahu nak cakap kat dia yang you can go clinic, what not. So dia macam reda je dengan benda tu. Oh, dia pula tak ada inisiatif Dia untuk. pun tak ada inisiatif nak ambil Untuk, tahu. So dia macam lebih kepada menerima. Tapi sebenarnya ada rawatan kan. And dia tak pernah pergi buat trading ke apa benda. Dia buatlah trading, tapi benda tu naik balik lah. Oh, cepat. Banyak. Ada janggut juga few helai. Dia kena check tu. Okay. Interesting to know. Okay. So doktor, before kita nak pergi yang satu lagi kan? Ada satu lagi soalan. Macam mana lelaki, macam tadi kita kata kalau doktor dah explain tanda-tanda hormon testosteron rendah nak buat apa semua kan. Macam mana lelaki nak naikkan hormon testosteron ni secara naturally? Okay. So secara naturally tu maksudnya tak ada ambil apa-apa dekat Ya, luar betul. kan. So secara natural dia kena ada muscle mass. So Pergi dia gym kena lah. pergi muscle strengthening exercise. Gym lah, angkat berat. Lagi banyak dia buat muscle Weightlifting. exercise, weightlifting kan, lagi bulky muscle kan, lagi dia train muscle, lagi dia produce testosteron. Tapi kalau perempuan pergi weightlifting akan dapat testosteron. Tak juga. Okay. Tak juga sebab ratio testosteron kat perempuan sememangnya rendah berbanding estrogen, progesteron kan. Tapi lelaki dah memang sememangnya tu dominant hormon dia. Okay. So untuk dia boost lagi, dia kena aktif secara fizikal dan juga penjagaan makan lah. Right, terutama of course. benda-benda yang proses kan, makanan-makanan yang MSG tinggi kan, tinggi gula, processed food, itu semua bagi suppress pada hormon. Okay. Soalan I before we move on next. Kan ada dua kategori, naturally and also secara ubatan kan. Replacement. Is there any side effect in both category? Okay, secara naturally tak ada Memang side tak effects. ada, Okay, secara ubat ni secara apa? ubat ni ada side effect dia, Seperti? iaitu testosteron overshoot. Okay. Maksudnya bila dia makan, bila kita bagi terapi gantian testosteron daripada luar, Okay. testosteron dalam badan dia akan shut down. Okay. Itu normal badan kita. Okay. Bila badan kita detect sesuatu daripada luar masuk, badan kita sendiri akan kata, oh, something daripada luar masuk, kita kena stop production Okay. supaya badan kita normal. Okay. Okay. So bila dia ambil daripada luar,
And then level testosteron tu boleh jadi terlebih tinggi. Okay, Okay, dalam badan. So bila terlebih tinggi, dia akan jadi over testosteron. So simptom dia akan macam agresif. Oh, bahaya. Marah, panas baran. Marah, panas baran. Oh. Lepas tu Kaki jerawat, pukul. acne ya, Acne, terutama acne, body okay. acne kat belakang. So kita nampak ada lelaki yang banyak jerawat-jerawat tu kadang-kadang testosteron dia tinggi. Takut juga. Dia lebih agresif. So dia nampak secara luaran lah. Nampak secara luar memang kita boleh physically. nampak dan boleh sentuh lah. Oh, ni Yes. testosteron dia tinggi. And then dia punya muscle akan lagi bulky lah. So bila dia nak macam benda ni is also ada cara nak ni kan, maknanya perawatan dia dah tahu dia dah over testosterone level ni dalam badan. Okay, so bila dia dah tinggi sangat testosteron, memang kita kena turunkan dia balik. So sama ada terapi gantian tu, replacement tu, kita kurangkan dos ataupun kita off dulu. Okay, tetapi kalau kita off, dia akan turun. Dan natural punya testosteron dalam badan yang shut down tadi tu, dia ambil masa untuk dia naik balik. Okay. So akan ada satu tahap yang mana dia tak ada testosteron. Langsung. Sebab testosteron luar dah stop, dia dah drop. Testosteron dalam badan ambil masa. Stop production Dah tadi stop kan. production, ambil masa untuk dia hidup balik. So tempoh tu kita panggil dia sebagai tempoh yang mana sangat crucial, yang mana dia tak ada testosteron dan sangat bahaya. So dia perempuan lah. Dia perempuan. So dia boleh dapat man boobs. Bahaya. Ataupun gynecomastia, dia akan dapat man boobs, ya. Ketulan kan. Sebab tu dia ada rawatan juga post testosteron terapi. Dia akan ada ubat dia kena makan. So dengan in simple punya explanation lah, better don't go for the ubat-ubatan. Kalau nak increase you punya hormone testosterone hormone, better natural. Go natural. Betul, go natural. Kalau memang perlu ubat ke hormon ke, kena jumpa doktor. Sebab dia kena ada pemantauan sepanjang rawatan. Lama ke period dia macam let's say sampai tumbuh man boobs apa benda semua, it will take some time, betul tak? Betul. So then the period of shutting down the testosterone punya kilang tu shut down, it will take how many months? Okay, kadang-kadang boleh sampai setahun. Ya, lama. Setahun dia jadi perempuan. Yes. Sebab tu dia akan ada post-cycle terapi kita panggil. Iaitu ubat yang dia makan tu kan adalah ubat anti-estrogen. Tamoxifen kan, dia akan block estrogen daripada naik. Kalau tak dia jadi perempuan, nafsu dia pun bertukar lah. Yelah, kira faham. Do you prescribe this kind of medication? Ya, memang itu at your clinic? Memang itu standard kalau orang yang ambil post-cycle, post-testosteron kan, dia nak stop, kita memang kena follow apa benda yang perlu dibuat. Ikut timeline betul, lah. Kita tak boleh simply just stop macam tu tanpa taper monitoring. down lah. Yes, step it down. Timbul masalah lain pula. Betul timbul masalah lain. Dia nak Betul jadi juga. very lelaki, lepas tu tiba-tiba dia jadi perempuan. juga kan. Okay, it's good that you explain because it's important. So, kita pun tak tahu daripada lelaki luar sana tu. Tapi kan? it's interesting to know the fact that you mentioned kalau over testosterone level, you can be you punya chances to jadi naik angin, panabaran, whatever tu lah. I think ada juga some cases berlaku recently ni pasal yang orang gym tu tau. Siapa? I think you know kot. Everyone know yang ada lelaki dekat yang dia pukul dia punya patient pula. Dia personal trainer, dia punya student semua dia bantai. Dia bantai teruk-teruk. Dah jadi case lah. I heard that story. Bila you mention tadi, it ticks all the boxes. Dia jahat, dia macam even like very bulky, over bulky. So maybe we know that maknanya kau punya testosterone level terlalu tinggi lah dalam badan. Need to take down a bit kan. Teruk benda tu. Okay. So doktor, kita orang sebenarnya ada banyak lagi nak cakap ni pasal hormon lelaki ni. So before I nak cakap pada yang topik ni, lagi-lagi orang kata makin. Betul. So before I cakap lah, I nak cakap kepada like penonton dekat sana, I ni single-single ni mungkin tak mana nak cakap pasal benda ni, tapi ni just for education je lah. Betul. For education lah. I kata Syakira ni single mah, apa dia tahu pasal erectile dysfunction. Lah perempuan. Tapi it's a common knowledge. Education je. Betul, Kita orang nak cakap pasal erectile dysfunction, ED lah. Kita cakap nama sebagai erectile dysfunction. Saya nak kata before kita cakap benda ni, doktor explain apa erectile dysfunction. Okay. Dan juga kenapa kadang-kadang dia berlaku kepada lelaki yang muda, tak semestinya tua. Maybe boleh explain juga age, seawal mana you boleh dapat ED ni. Okay, alright. So erectile dysfunction ni ataupun nama bahasa kita kenal adalah mati pucuk. Okay. So mati pucuk ni kita tahu yang mana zakar tak naik. Okay. So sebelum kita nak tahu apa benda tu berlaku, kita kena tahu macam mana zakar tu boleh naik. Baru kita tahu apa tu mati pucuk. So zakar ni dia adalah satu organ yang tak ada tulang.
Okay. Boneless. Dia boneless dan dalam dia ada spongy structure. Okay. Spongy ni penuh dengan salur darah. Okay. Okay, so zakar tu akan naik bila dia ada sexual arousal, sexual stimulation, salur darah akan besar. So dia naik. So sebab tu kalau zakar yang tegang, zakar yang betul-betul erection yang betul, kita akan nampak dia akan pulsating lah. Pulsating. Okay, maksudnya berdenyut. Itu maksudnya darah dah memang betul-betul optimum masuk. Nice flow lah. Nice flow. Baru dia boleh sustain that erection betul-betul lah. So opposite-nya adalah erectile dysfunction yang mana darah tak masuk. Sama ada salur darah dia tak boleh nak besar ataupun darah dia terhalang untuk masuk ataupun dia tak cukup sexual stimulation menyebabkan dia dapat erectile dysfunction. So mati pucuk untuk orang yang dah berumur 50 ke atas tu common. Terutama untuk mereka yang ada masalah kesihatan lah. Kencing manis, darah tinggi, kolesterol, sakit jantung sebab salur darah tersumbat. Sama juga macam orang dapat heart attack dengan stroke, salur darah tersumbat dekat jantung dengan otak. Kalau salur darah tersumbat dekat zakar, dapatlah erectile dysfunction. Betul lah. As easy as that. Yeah, maksudnya heart attack tapi dekat zakar. Wow, I like the way you put it like Compare kan. So konsep dia sama. Okay. Sama. Tapi isu dia sekarang semakin banyak kita jumpa mereka yang muda. Ya, betul. Pasangan yang awal muda dapat sakit jantung 20-an ke 30-an. Kalau tanya tentang range umur tu, seawal 20-an dah ada. Dah ED ni dah dah ada mati pucuk ni kan. Tapi kebanyakannya punca dia tak sama macam yang 50-an. Punca dia nombor satu psychological. Depression. Psychological kan, depression, anxiety ataupun low self esteem. Low self esteem. Okay. Jadi itu boleh jadi punca zakar dia tak naik. Sorry sebab I ada someone I know yang ada schizophrenia. Adakah itu termasuk dalam golongan depression apa benda semua tu kan? Any mental health because they are taking a lot of medication. Agree. One of the reason, right? Yes, agree benda tu. Terus sambung tadi. Nak tanya, once diorang ada, they will know lah, they will have erectile dysfunction kan? Apa rawatan dia? Okay, rawatan dia khusus kepada punca. Okay, kalau kita dah jumpa patient kan, pesakit ni datang, lelaki, dia muda, dia kata dia masalah tegang, tak boleh nak tegang, ataupun pagi-pagi dia rasa dia dah tak ada morning wood. Ataupun bila dia bersama dengan isteri dia separuh jalan. Separuh jalan. Itu pun ada juga. Itu pun ada juga. Itu pun ada juga. Bila dia separuh jalan, dia dah rasa macam nak kena stop. Tak habis lah. Tak habis kan. So last dia end up activity dia end up macam tu je. Macam tu. Both no climax, tak ada apa-apa climax, then dia akan affect relationship, which is very serious things in the family, in the husband and wife marriage kan. So kalau dah tahap macam tu, kita akan discover dia punya psychological lah, apa punca dia. Sama ada dia ada stress factor, depression, anxiety, low self esteem kan. Kita akan try tackle down dengan cara psycho counselling. That's the first thing. Psychological counselling kan, ataupun cognitive behavior therapy kan. Benda ni kena jumpa psychologist. Tapi maksudnya itu yang I nak tanya. Maksudnya diorang tak boleh berborak dengan doktor, kena di-refer tu jumpa psychiatrist. Dia boleh berborak dengan kita dulu. Okay, tapi bantuan psychologist penting untuk bagi dia recover balik apa benda yang mental health dia punya isu. Benda macam tu. So lepas daripada tu baru dia boleh recover balik, baru dia boleh happy, dia boleh fokus balik bila dia buat hubungan seksual. Usually kami benda ni, kalau if I may add to you lah, for example, kalau you ada mental health punya issue, you pergi jumpa doktor, let's say Dr. Ahmad lah, you cakap dia cerita-cerita dengan dia, you kena cerita dulu dengan open up to someone that you're comfortable. Dan only doktor ni cakap, excuse me, I rasa I have to refer you to psychiatrist or psychologist, then only you can further know what's your issue. Usually like that. Dia bukan pada dia bukan tak boleh jumpa Dr. Ahmad or doktor yang lain, or GP yang lain. First stage lah. First stage. Dan selepas dah jumpa psychiatrist, nanti dia orang know lah what kind of medication nak bagi, apa dose apa dan seterusnya. Betul. So kadang-kadang punca dia bukan boleh jadi psychological saja, okay, tapi punca dia sebab low self esteem ataupun low expectation. Okay, terutama kalau misalnya dia jenis yang faham tentang rangsangan seksual untuk dia tu terlalu tinggi.
dia perlu rangsangan seksual yang terlalu tinggi. Seperti kalau dia pernah tengok pornografi kan, Video lucah. video-video lucah atau pornografi yang mana dia dah biasa tengok ketika dia muda, tapi bila dia dah kahwin dia tak nampak, sama tak macam sama. apa. Tak sama. So dia menyebabkan dia punya tu understimulation. Tak stimulated. Okay? Ada pasangan yang pernah datang dekat saya, ni suami dan isteri juga yang datang kan, sebab isteri dia yang bawa suami dia datang. Sebab isteri dia sejak kahwin 2-3 tahun tak pernah capai klimaks lah ketika bersama, so dia mengganggu hubungan. Yalah. Ya, punca dia apa? Suami dia tak boleh nak stimulate. Tak boleh. Sampai ke satu tahap suami dia kena melihat porn. Sambil Pornografi ketika bersama. wow. So dia bagi satu intimidasi lah pada isteri tu. Very intimidating. Kena tengok perempuan lain. Kena perempuan atau lain. lelaki-lelaki lain. Yes. Baru dia dapat erect betul-betul. Itu masalah ketagihan pornografi. itu lain pula kategori Lain dia. pula kategori. Itu pun boleh jadi punca zakat tak naik. Ataupun erectile dia dysfunction. over expect you cakap Over tadi kan. expectation. That's the term lah. Basically dia punya kategori dia bukan low self esteem, dia just over expect. Yes, Maksudnya over orang punya expectation. sexual expectation doesn't meet the reality. Reality, You know, betul. reality. Namanya nak kata wah tak pandai main, tak adalah, pandai lah Betul. juga. Maksudnya just like dia already Tapi dia dalam kategori low self esteem jugalah Low sebenarnya. self-esteem, Together lah kan. Betul. Ada lelaki yang low self-esteem sebab dia risau dia tak dapat nak bagi terbaik kepada isteri. Pula. Jadi bila dah bersama tu dia terlalu risau. Overthink lah. Overthinking. Wife dia dapat ke tak ni kan? Wife dia okey ke tak ni? So dia jadi kendur. Yelah, tak boleh. Dia kena. Is there a medication doktor untuk macam Viagra. yelah, because kadang-kadang pasal overthinking ni dia bukan pasal aspek itu saja. Kadang-kadang kita ni overthink of semua benda. Kerja. Kadang-kadang kita tengah bersama, mungkin kita terfikir pasal esok ni nak jadi apa, you know. So is there like a medication untuk slow down you punya brain activity untuk tidak, untuk you know what I mean, right? Untuk slow down brain activity tu tak. Wow, macam tak, maksud I macam sebab overthink ni is bukan setakat satu benda. Dia kadang-kadang overthink ni kita tak boleh control. Faham. Tapi bila kita nak bersama, kadang-kadang you know, is there a way, ada ke medication untuk macam sebelum bersama makan dulu ubat tu supaya dia macam Ada. sustain Wow. relationship. That's why I tanya So, sebab mungkin orang-orang tak tahu benda betul. ni. So sebenarnya ada pasangan yang memang kita dah betul-betul jumpa kan, kita tahu punca dia sebab low self-esteem. Dia risau bila bersama, dia risau kan. So kita punya target untuk lelaki tu adalah untuk dia ada erection yang betul-betul strong. Baru dia dapat feel the confidence. So untuk capai strong erection tu dia perlukan ubat. Ubat ni misalnya apa? Viagra. Okay, lepas tu ada Cialis kan, ada banyak jenis ubat lain yang moden sekarang yang much safer untuk diguna sebagai training lah. Maksudnya training ni dia tak perlu guna seumur hidup. Dia perlu guna sekali, 2 ke 3 kali macam tu je as a part of training. So bila dah mula dia dah makan ubat tu fungsi dia adalah dia buka sarung darah supaya darah lagi banyak masuk dalam zakar. So bila dia dah mula rasa a very good quality erection, baru dia rasa confident. Bila dia dah tahu yang wife dia dah dapat climax dengan cara stimulation melalui ubat tu, daripada zakar yang betul-betul erect, baru dia dapat confidence. Baru next time dia bersama dia dah tak perlu sebab dia dah feel the confidence. Tetapi tapi ini kalau masalah bukan mental lah, because of anxiety kan. Tapi of course we have to rule out juga kalau masalah yang more scientific. Mungkin juga testosterone tu. Betul. That one is one thing that you it's have a part to rule of out screening. juga. Kan? It's a part of screening juga. Okay, Kita akan okay. buat Tapi dia. doktor, ubat yang lelaki ambil ni, is there macam ada tak patient you yang dia addicted to the ubat, and then is there any side effect Dependent because lah. dia terlalu dependent on the ubat, lama-lama something wrong dengan dia punya zakar ke, I don't know. So ubat yang ini dia tak akan bawa dependence. Dia bukan macam ubat mental health, ubat psychiatric ke apa ke kan yang kadang-kadang bagi dependency. Ubat ni dia tak dependent, sebab tu kita kena ada plan yang structured plan. Dia kena ambil selang bersama kan, kena selang-seli. Yang ini kena makan, next bersama tak perlu makan. Next bersama cuba makan. At one point dia akan perasan bila dia training macam tu, dia tiba-tiba tak perlu makan pun dah boleh erect sendiri. So that's how we train lah. Okay, untuk dia gain balik the confidence. So at one point from my experience,
semuanya berjaya. Betul. Selepas daripada tu semuanya berjaya. Alhamdulillah. Bila kita train. You akan monitor ke kalau penyakit-penyakit macam ni pesakit, you akan datang terus ke klinik, you cakap follow up. Okay, semalam bersama. Okay, the next round is 2 nights. Kita Ya. okey pula. Oh, Ada dia orang akan akan share. share. Kenalah. Dia akan share. Kadang-kadang ada yang datang dengan isteri. Untuk update Betul Untuk lah. update. Benda ni Bagus. penting Sebenarnya untuk bincang. penting. Kan? Penting untuk bincang. Sebab dia is related about the relationship. Kan? Marriage Ya. relationship. Mm-mm. Ya. Dan juga nak bagi pesanan kepada penonton kat sana tu, kalau ada benda ni semua, suggest untuk jumpa Dr. Ahmad ataupun doktor-doktor lain yang fasih pasal benda ni. Okay. Sebab kan yang I nampak banyak juga dekat YouTube ke TikTok tu, Ras Zaka ada lelaki-lelaki badan hebat macam tu. Tapi what do you Zaka kuat think, doktor? gini. Itu semua Macam sebenarnya tak elok lah Buatan kan. macam tu. ubat. Okay. And orang kita pula jenis yang especially orang-orang yang lagi berusia ni, dia cakap, "Uish, menarik ni ubat ni." Bukan sebab nak kata Tak lagi doktor satu, cakap tadi kadang-kadang kan. orang segan nak jumpa doktor, nak berbincang. Tak, Again, sebab- kita Betul juga kan. kita kupas benda ni kita cakap last week, religion and cultural Cultural, thing kan. So cultural. diorang belilah yang jual kat Betul. TikTok. Tapi Faham. apa Plus, pendapat you on Obat this? tu sebenarnya nak cakap kan memang mungkin dia boleh boleh naik kan, tapi dia Pada tak side ada effect yang lain, tak tak tahu. ada yang selang-selang tu, ada Betul, withdrawal ke apa betul. dan So, betul macam doktor. So kalau ikutkan pengalaman saya, kebanyakan pesakit yang datang dengan masalah ni, semua dia dah pernah makan ubat-ubat ni. Ya Allah. Oh, ya. Semua akan tunjuk dekat saya apa ubat dia ada. Dalam drawer saya tu penuh. Sampel-sampel ubat yang dia bawa. Ada magic tissue lah, Gambar-gambar ada muscle supplement kan. lah. Tapi diorang they went to you because it doesn't work. Doesn't work. After Doesn't work. At worst scenario, lagi banyak komplikasi. Takut. Seperti Takutlah. buah pinggang lah, apalah kan. Ya, betul. Sesetengah suplemen, meskipun dia ada label KKM, tak semestinya dia efektif. Okay, label KKM tu boleh diberi kalau dia lulus sebagai makanan tambahan. Tapi lepas daripada tu, ramai orang yang overclaim. Kan nak lulus KKM tu tak adalah kata overclaim macam-macam. Tapi bila dah lulus tu dah ada logo, mulalah dia buat advertisement overclaim. Sebab tu ada produk-produk yang macam kadang-kadang ubat ditarik kurus. balik. Ya, betul. macam ubat kurus yang end up ada kematian, kes kematian. Betul. Overclaim walaupun dah Betul. lalu KM, ni confirm Ya, lepas 3 bulan ya. kuku kering, lepas tu mati terus. Betul. Jadi kita kena ada kajian. Ubat kena ada kajian. Kajian tu Yes. misalnya ubat tu kena bagi kepada 10,000 orang lelaki. Lepas 2 tahun, 3 tahun tengok balik siapa yang mati, siapa yang efektif, Umur apa, siapa apa yang ada semua side kan. effect. Itu namanya kajian klinikal. So, KKM akan ada statistik ni semualah. KKM tak buat benda tu. KKM tak buat So drug producer tu yang kena buat. Penghasilan itu namanya kajian saintifik. Dia ada paper dia. Tapi kalau kita kat Malaysia, kita campur halia, campur bawang, campur tu buat dalam kapsul, boleh approve dah sebagai makanan tambahan. Yelah, kiranya KKM punya approval tu dia tak termasuk dalam Ya, yang kajian all this, klinikal tu. kajian klinikal. Dia hanya lulus Dia sebagai hanya benda ubat tu makanan je. tambahan saja. Tapi kita Supplements. overclaim. Ya, betul. Okay, let's go to the next one, doktor. Ejaculasi pramatang. So, actually benda ni reality, mitos or reality? Okay, ejakulasi pramatang ataupun nama saintifik dia premature ejaculation. Ini memang satu entiti saintifik. Betul lah. Dia bukannya mitos. Dia adalah satu diagnosa clinical. Clinical diagnosis. Ejaculation, premature ejaculation. So kalau nak tahu apa benda tu, pancut awal lah. Maksudnya pancut cepat. Ataupun terkeluar air mani cepat. Yes. Cepat pancut. Yeah. So definisi dia apa? Terkeluar air mani ataupun ejakulasi berlaku, okay, seawal 1 minit. Sebelum atau selepas berlakunya penetrasi vagina. Tak climax pun. Tak payah cerita climax lah. Dia tak pergi ke situ. Dia dah tak plop. sampai. Betul. Faham. Sehingga ada lelaki yang paling teruk sekali, belum apa-apa lagi dah. Baru dia pegang lagi, dah terkeluar. Ada, doktor? Ada. Apa ini? Apa isu dia, doktor, sebenarnya ni? Okey, ejakulasi pramatang ni satu boleh jadi sebab psychological juga. Sama lah. Sama dengan psychological, ED tadi. sama dengan ED tadi. Ataupun hypersensitif lah. Kalau Hypersensitif. disentuh dia macam Dia sentuh. Dia bukan hypersensitif, sentuh geli tak apa. Tak keluar Sentuh lagi. terkeluar. Dia sentuh terkeluar. Dia tak boleh. pula. Adakah ini keturunan? Atau maksud I macam, some penyakit kan dia memang daripada you punya family apa benda Faham? semua kan. Wow, kalau keturunan. Keturunan Tak, tu soalan I want to know. keturunan tu susah nak cakap sebab tak semua orang bagi tahu. Betul Takkan lah. kita nak tanya atuk kita, atuk ada ni tak? That's awkward pula kan. Jadi benda tu tak adalah kita nak kata keturunan tu memang tak juga. Okay, rule Tapi that dia out. ada dua jenis. But, Ejakulasi pramatang ni lah. Jenis yang pertama, lifelong. Lifelong ni maksudnya bila dia ada sexual exposure kali pertama dia buat seks ni, Okay. dia dah ada.
So sentiasa bersama, sentiasa ada. Ni kita panggil lifelong lah. Lifelong. Okay. Yang kedua, dia ada dalam tempoh kehidupan dia. Misalnya mula-mula dia ada seks okey je. Tapi bila dah masuk 30, 40 kan, dia rasa macam cepat pula keluar ni. Tak boleh terkawal. Itu kita panggil acquired lah. Acquired maksudnya dia dapat dalam tempoh kehidupan dia. Lifetime dia. So 2 jenis. So kebanyakan punca acquired ni yang dapat kemudian ni adalah psychological. Again, psychological So macam banyak stress, Macam stress, depression, erectile dysfunction pun menyebabkan ejakulasi peramatang. Yelah, berkait rapat. Berkait rapat. Rawatan macam mana pula Okey, untuk rawatan dia nombor ED? 1 sebelum ubat sama jugalah dia kena ada cognitive psychological counselling. Dia kena jumpa psikologi juga untuk cover balik apa benda dia punya masalah mental ni kan menyebabkan dia hilang fokus. Okey, dan yang kedua dia ada ubat lah. Ubat tu pun dimakan juga. Tablet juga lah, bukan inject bukan inject. So ubat tu dia sebenarnya bagi inhibition pada kita punya brain level, okay, untuk bagi dia tak ada rasa nak keluar air tu. Faham. Tapi dia still enjoy the activity lah. Dia still ada. Tapi takut tak keluar langsung. Penat perempuan tu. Kadang-kadang ada keluar lah kalau kita tengok ada Tapi lah. for how long diorang kena makan ubat ni? Until diorang punya tu dah normal lah, is it? Betul. So kalau faktor punca dia adalah psychological, kita akan buat training juga. Sama macam ED Sama tadi. ED. Selang-seli kan. Tengok balik macam tu. Pada waktu yang sama kita akan rawat ED dia juga. Ya. Tapi rata-rata based on you punya experience lah, patient you came from kategori yang mana? Yang psikologi ke ataupun yang Kebanyakannya kalau secara jujurnya datang kat saya semua bawah 30. Oh, wow, muda. Semua muda. But they pasal apa? Pasal ni lah psychological problem. Psychological problem. Apa yang paling popular? Misalnya dia punya sexual anxiety. Sexual anxiety. Okay, sama ada dia tahu dia risau tentang expectation pasangan dia macam mana. Okay, dia tak boleh nak fokus. Okay, dia cuba buat yang terbaik macam tu, dia pula yang terkeluar awal. Faham. Macam tu. Dia tak boleh nak control benda tu. Okay, dia tak boleh nak expectation. It's a mind thing lah. Susah lah. Like this juga. That's why I kata macam mana nak control. Susah control mind ni macam-macam. Tapi doktor, I nak tanya sikit. Saya ada terdengar ni, bukannya adalah kawan I punya partner, bukan husband lah, partner, husband or partner lah, you know. So nak cakap macam okay, inilah tak tahu ni betul ke wujud ke tak ni. Ini I categorisekan erector terlebih function. Terlebih function, dia kata dia tak boleh nak, kata tu nak ejaculate. Dia tak boleh, dia tak boleh nak ejaculate. Dia macam ada penyakit tu pula. Tapi tegang je lah. Tegang je. Tapi dia kena sendiri buat. So dia kena ni sendiri macam buat. mana Tu macam mana yang kat itu tu? kita tak adalah kena kata kajian saintifik ke istilah saintifik tentang benda tu. Dia sama ada satu tentang understimulation. Okay. Ataupun macam nak kata dia erectile dysfunction tak. Sebab erection okay kan. Mungkin stimulation tu. Dia setengah lelaki ni dia ada mindset stimulation yang berbeza. Yang menyebabkan dia boleh terangsang betul-betul. Lain. Terutama kalau dah biasa sangat kan dengan benda-benda yang macam hardcore kan, ataupun benda-benda sexual pornografi kan. Kadang-kadang expectation dia terlalu tinggi. Terlalu tinggi. Betul juga, terlalu tinggi. Sebab it's something like macam bukannya dengan perempuan tu je. Lelaki tu cakap dengan perempuan-perempuan lain pun. Maksudnya tak ada siapa yang dapat merangsang dia sampai ejaculate. But he's really open about He's telling everyone about it. So it's like, I don't know whether what kind of treatment pula lah benda ni. I panggil dia erectile terlebih function. Dia kena jumpa, dia kenalah pergi klinik dulu kan. Kena pergi klinik dulu, check kan apa benda. Mungkin dia ada kan. ambil some ubat-ubatan. Mungkin lah kot kan. Betul. Kadang-kadang dia jadi low sensitive. Low sensitive tu sebab apa? Yang ini pun masalah juga. Okay. Mereka yang datang, yang bawa dekat saya magic tissue. Magic tissue Magic tissue ni tisu dia sapu dekat Zaka untuk bagi kebas. Supaya tahan lama. Cepat you nak ejaculate before you lah. inject. Dia macam kebas. Lepas tu ada pil lah makan. Macam-macam dia bawa. Dalam drawer saya tu penuh sangat. Not natural ways. Benda ni dia sebenarnya dia bagi kebas. Tapi kena ingat, dia takkan rasa apa-apa ketika bersama. Tak bagus juga Dan kan? wife pula dapat benda tu, wife pun tak rasa apa-apa. pula. So sampai kesudahlah tak ada ejakulasi. Okey. Lepas tu dia merosakkan zakar. Yelah. Dia merosakkan saraf-saraf pada zakar. Bahagian yang paling tinggi dia adalah kepala zakar lah. Kita panggil glans penis tu, kepala depan tu paling tinggi sensitivity kat situ. Untuk perempuan tu macam apa? Klitoris. Okey, bahagian sensitif. Situ paling banyak nerve endings. Pangkal-pangkal saraf. Kalau sapu ubat-ubat kat situ, dia rasa kebas, dia jadi rosak.
So Lala dia tak ada rasa, so Lala susah nak ejaculate. Itulah kan. Tapi ada cara untuk mengubati balik untuk fix problem Ada ni. cara. Ya. Okay, cara dia macam tu lah. Still dengan makan ubat-ubatan lah. Is there any natural way? Macam tadi kita cakap pasal testosterone tu ada natural way kan, pergi weightlifting lah apa semua. Macam ni masalah ni. Dia lebih kepada psychological counselling je. That is the naturalist way lah, pergi counselling. Betul. Macam mana dia nak pulihkan dia punya feeling kan. Kadang-kadang environment kan, kadang-kadang bila bersama isteri kendur tengah-tengah jalan kan. Sebab apa? Sebab environment sama. Isteri memanglah yang sama, tapi katil sama, langsir sama, itu pun bilik memainkan sama, peranan itu pun mainkan peranan. kan? Environment sebab tu kadang-kadang mereka yang the nak mood anak, and feel tu mereka yang nak anak ni, dia jadi masalah macam ni, saya suruh dia orang pergi tempat lain. Saya suruh dia orang sewa hotel ke mana ke kan. Yalah, lain lah. Yelah, letaklah candles, wangi-wangi lah. Jadi suasana tu penting. Betul. Okay. Macam mana you pakai baju cantik kat badan you kena ada effort juga di dalam bilik tidur, dalam kamar tidur Betul. Faham, I agree on that. Doktor, kalau ED ni boleh tak kita relatekan juga dengan masturbation, overdoing masturbation ke masturbasi berlebihan. Alright. Dia ada related tak doktor? Okay, onani atau masturbasi ni sebenarnya nak kata dia tak adalah relate dengan erectile dysfunction. Okay. Tapi dia boleh menyebabkan satu keadaan kita panggil exhausted penis. Okay. Exhausted penis. Kita kena tahu masturbasi ni, okay, kebanyakan lelaki buat dengan menggunakan tangan. Okay, cengkaman tangan kuat kan, boleh kadang-kadang bagi kecederaan pada zakar. Cengkaman tangan especially lain, part yang sensitif yang you betul, kata tu. cengkaman tangan lain dengan dalam faraj ataupun ketika hubungan seksual. Sebab tu ada lelaki walaupun dia ada isteri, dia still masturbasi, dia still onani kadang-kadang sebab dia rasa feeling tu lain. Okay, dia rasa feeling tu lain. Jadi ada setengah lelaki yang bukan setakat guna tangan, dia guna sex toy. Dia guna barang-barang untuk memuaskan dia. Okay, so benda tu pun boleh bawa kepada kecederaan. Ada yang pernah datang dekat saya cedera pada zakar. Sebab apa? Masturbasi menggunakan tembikai. Batang pisang, buah-buahan. So tembikai tu dia buat lubang tengah, dia masuk. Ataupun batang pisang. Dia buat lubang, dia masuk. So banyak yang pelik-pelik. Ni zaman sekarang ke atau zaman dulu-dulu? Zaman sekarang. Kadang-kadang kita tak terfikir benda ni sebenarnya berlaku. Tapi ada. Doktor, saya nak tanya, normally for married couple lah kan, orang yang dah berkahwin, kenapa lelaki masih lagi perlu ada masturbasi ni? Ketika for a fact that bini dia ada, tapi kenapa mereka masih kadang-kadang pergi ke area situlah, maksudnya buat masturbasi? Apakah normally what happen lah? So faham. Satu adalah berkaitan dengan kepuasan sendiri. Self-satisfaction. Self-satisfaction. Okay. Tapi dah tentulah benda ni benda yang sangat macam discreet kan. Lelaki pun ada juga. Kalau di dalam toilet tu lama-lama tu, kadang-kadang ada lah tu. Berak tu. Tapi maksud saya, adakah benda ni sesuatu yang negatif yang kita patut pandang serius, ataupun benda ni sebenarnya normal je? Benda ni benda yang negatif. Dia bagi impact besar pada relationship sebenarnya kan. Terutama bila dia dah ada pasangan tapi dia buat benda macam tu. So dia sahaja yang boleh satisfy himself. Yes. Tapi bukankah kita patut mengambil kira, contohlah ada dua kategori. Satu kategori yang dia asyik itu je, masturbasi itu ekstrim, walaupun bini dia ada. Tapi another person ada kategori yang dia buat ketika bini dia on period sahaja. Okay. So berbeza kan. So untuk kategori yang kedua, doktor, adakah kita masih lagi look at this as very negative and very something yang kita perlu berbincang? Untuk kategori yang bila bini dia period je dia pergi masturbasi. Faham? Maksud saya. Jadi kalau sekiranya wife dia period, dia masturbasi, bagi saya benda tu still benda yang tak bagus. Okay, bini dia walaupun period, dia still boleh lakukan hubungan seksual tanpa penetrasi. Dengan bantuan isteri dia, itu lebih okey. Berbanding dia sendiri tengok porn dan masturbasi, kan, baik dia suruh isteri dia juga yang tolong dia, kan, tanpa penetrasi. It's a part of relationship juga sebenarnya. Intim contact juga sebenarnya kan. Tapi kalau misalnya dia tengok porn, dia masturbasi, is something wrong there, walaupun dia dah kahwin sebenarnya. With himself. Yes, with himself. Sama ada dia sebenarnya bisexual ke, kan, porn yang dia tengok tu mungkin
Mungkin juga homosexual, kita kan? tak tahu. Betul, Kan? it's something to find out lah Something kan to find kepada out. pasangan-pasangan di luar sana. Ya. Betul. Tadi kita minta producer kita, tadi kan dia ada pancarkan sesuatu soalan dekat thread tentang orang yang mengatakan suami ajak bersama sekali seminggu tapi dia penat. Sekali seminggu pun tak Sekali seminggu tak nak. pun dia penat. So sepatutnya seminggu berapa kali? Okey, seminggu kalau boleh kita tengok 1 ke 2 kali tu dah okey. 1 ke 2 kali. Ya, Okay. so kita bagi rest mungkin dalam 3 hari kan? Untuk stimulate balik desire, libido kan? Ada yang pasangan yang hari-hari. Tapi hari-hari tu memang penat lah. Bergantung Kecuali kepada masing-masing Penat lah. punya tengah betul masing-masing. kan, tengok kerja dia apa kan, kadang-kadang kerja penat kan, jadi kena faham, saling memahami. Mitos popular yang kita dengar, doktor, onani tu menyebabkan mati pucuk, kurang tenaga batin. What's your take on that? Yes, saya setuju benda tu. Okay, onani tu sebenarnya okay, at one point bila dia terlalu rough, terlalu kerap sangat dia buat, okay, dia bagi kecederaan. Misalnya saya sebut tadi, cengkaman tangan, penggunaan alat-alat seperti sex toy kan, dia bagi kecederaan lah. So dia lama-lama dia menyebabkan mati pucuk. Kecederaan pada saraf, kecederaan pada salur darah. Okay, dia tengok jenis apa yang onani yang dia buat tu sebenarnya. Lah. So tadi doktor cakap kan tangan kan lain dengan dalam faraj. That's why dia nak perbezaan tu kadang-kadang kan I diorang think sexual desire orang lain-lain. it Yeah. also goes the Betul tak? same like having anus or anal compared to you punya vagina. Sebab dia punya cengkaman dia tu kan berbeza kan. Betul. Jadi ada setengah orang lagi prefer anal. That's why they prefer man sex with men. Betul. MSM betul. So doktor, kita dah kupas banyak juga ni, tapi nak terakhir sekali kita nak tanya kalau orang tu katalah orang tu dah umur 40 tahun ya, berapa kerap dia patut jalani pemeriksaan dan juga kepada pendengar kita kat luar tu, penonton kita, kalau dia jenis yang malu ke, kalau dia ada masalah-masalah ni semua, macam mana cara untuk macam katakan macam mana diorang untuk nak dapatkan rawatan kalau diorang malu ni, kalau diorang malu ke apa, macam mana cara dia? Okay, so untuk lelaki kan, apa saringan yang dia perlu buat untuk kesihatan lelaki? Okay, nombor 1 adalah saringan prostat. Yang itu penting. Sebab prostat ni dia bukan setakat tentang kesuburan, okay, tentang ejakulasi, dia juga tentang risiko kanser. Okay, nombor 1 prostat kanser. So saringan perlu bermula seawal 45 tahun. Okay, saringan dia adalah melalui ujian darah lah. Okay, seperti ujian darah PSA kan, untuk tengok level kanser dalam badan. Ultrasound pun boleh untuk tengok kan apa-apa masalah. Selain daripada tu, testosteron lah. Level testosteron juga boleh dibuat, okay, selepas umur 40. Sebab testosteron secara naturalnya akan drop. Lepas 40 ke satu tahap yang kita panggil sebagai andropause. So macam kalau menopause lah. macam menopause. Ni men's menopause. Saya nak kita tak berapa diketengahkan andropause. First time I dengar. Tak, sebab selama ni kita fokus kat wanita je. Betul. Kesihatan general ni kan tadi kita mention wanita macam ada sakit macam lelaki. Bila bab lelaki kita shut. So kita panggil andropause. Ya. Yang tu pun kena buat screening lah, ujian testosteron kan. Tapi start age 40 dah boleh start. Dah boleh start dah. 45 also 40. 40 boleh. Prostate 45 and above. Okay. So doktor, nasihat kepada lelaki-lelaki kat luar sana yang malu untuk dapatkan rawatan, penasihat. Nombor 1, tak payah malu. Tak payah malu lah. Jumpa doktor lelaki. Alright, ada doktor lelaki banyak yang boleh bincang tentang masalah ni. Kalau takut nak jumpa doktor perempuan, memang jumpa doktor lelaki. Dia diskret tapi kan, memang ada takkanlah doktor perempuan diwar-warkan. yang untuk pakar sakit tuan ada doktor Ada juga, tapi segan lah kan nak bercakap kan. Lagi satu, tampil ke hadapan, dapatkan rawatan awal. Tolong jangan terus directly beli apa-apa benda online. Okay, tolong. Alright, dapatkan konsultasi dulu. Okay, kalau tak percaya, saya boleh tunjuk dalam drawer saya berapa banyak produk-produk yang diorang bawa, okay, tapi ada masalah lain. This is important tau. Sebab I rasa dekat kita tak boleh control seller. Betul. Shopee, TikTok, kita Betul. dia making money. Betul. They want to Betul. make money out of it. That's why, and bukan salah diorang, because everybody need to live kan. Betul. But problem is kita ni lah, it's our choice lah sebenarnya. Kalau Kita yang you kena nak beli, bijak. lantak you lah. Kita yang kena Kita kena bijak bijak. kan, buat Ya. sendiri Pembeli yang research, bijak. kena faham. Betul? Okay. Okay.
Alright, So, we should move on to the next chapter. Yeah, we move on to the next chapter. Next chapter is very interesting actually, and actually something yang kita ni kena tahu lebih sebenarnya is about reproductive wanita. So, Reproductive, Seri, you want to go ahead first? Okay, kita nak tanya pasal reproductive wanita, especially untuk kita semua ni kan? yang dah Umur above 35. Above 35 nak kena cakap juga benda tu kan. Kita fokus kepada So, umur. I mean, how concerned should we be? Because for me and Shakira, for example, Shakira, I hear it you sekali, tarik you sekali. Yeah, of course. Kami masih belum berpasangan. And Belum berkahwin lah. Belum berkahwin. Ha. Okay, belum ada pasangan untuk berkahwin apa benda semua. Tapi, I mean, I want to have kids. Like, my long-term goal is to have children. So, how should I be aware Of my reproductive punya system? Okay. So, wanita ni dia ada beberapa peringkat dalam umur dia. Semenjak dia dapat minaki tu period lah. Okay, pada awal usia 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun. Okay. Itu kita panggil teenager period dia. Okay. Sampailah dia umur 20 ke 30-an itu adalah reproductive age. Okay. Usia yang mana dia boleh mengandung, okay, dia aktif secara seksual kan. Selepas umur 45 ke atas, okay, dia dah kena masuk ke tahap yang selanjutnya, iaitu perimenopausal. Okay, selepas daripada tu menopausal age. So it's a part or it's a timeline. Untuk perempuan dia lain dengan lelaki. Dia ada timeline dia. Reproductive age ni sangat penting. Tapi reproductive age yang paling bagus ataupun yang paling digalakkan adalah sampai umur 35. Okay. So itu sangat penting. Sebab apa? Selepas umur 35 bukan kata tak boleh pregnant, boleh. Tetapi risiko untuk ibu dan anak tinggi. Risiko untuk benda-benda yang lebih bahaya. Jadi kat situ. Jadi kalau nak kata cut off age tu untuk reproduce tu family, okay, complete before 35. That is the best recommendation. Tapi tak bermaksud selepas 35 tak boleh. Boleh. Okay. Jodoh lewat. Tetapi bersedialah untuk apa orang kata dia punya complication lain consequences. Betul. Ataupun memang kena bersedia untuk lebih detail check up. Ada je yang mengandung umur 40. Tapi lebih detail lah check up dia untuk pastikan. Tetapi rata-rata saya tengok yang I mean people around me lah, especially kan yang pregnant after 40, basically after 35, some of them actually through IVF. Banyak through IUI and IVF. So itu yang kita bincangkan juga untuk topik ni. Okay. So tadi doktor nak cakap kan yang perempuan ni masih boleh mengandung selagi belum menopause. Betul. Selagi belum menopause, dia masih boleh mengandung. Walaupun masih dia dah perimenopause, 45, 46, ada je dia boleh mengandung. Dia masih ada lagi telur. Betul. So sekarang ni, before kita masuk kepada IVF tu, sebab tadi nak sambung Seri cakap sebab kita dua ni single kan. So kita nak, I nak cakap pasal egg reserve lah. Egg freezing yang people semua buat sekarang. So sekarang have nak cakap that in Malaysia? Kita ada ke tak? Dan juga is it viable? I dengar ada orang kata orang Islam tak boleh betul, lah. Betul. Orang Islam yang tak single tak boleh lah. I nak betul-betul lah kita cakap benda ni. So penyimpanan telur ataupun egg reserve boleh. Okay, dan ada kat Malaysia. Okay, tetapi dia perlu ada sebab nak buat. Tak silap dia ada borang you kena fill in and dia tanya dah kahwin ke belum dan dia minta sijil kahwin. Betul. So tak boleh lah saya nak buat. Betul. So kecuali kalau misalnya dia baru didapati ada kanser. Okay, dan kanser tu memerlukan rawatan kemo untuk beberapa tahun misalnya kan. So dia boleh buat egg reserve. Faham. Okay, selepas dia dah baik daripada kanser, dia boleh ambil egg tu. Sebab kalau dia buat kemo semua, egg dia matilah. Dia akan jadi mandul selepas kemo. Ini kepada semua rakyat Malaysia perempuan semua. Ke? Betul. Yes, semua rakyat Malaysia. So itu boleh dari segi agama pun boleh. Ada punca dia, ada sebab dia. Tapi dalam erti kata lain, untuk mereka-mereka yang single dan belum berkahwin ni tak boleh sesuka hati. Retrieval pula. We must have a justification. You kena ada sijil kahwin. Betul. Ada sijil kahwin. Betul, dia suruh submit. Betul. Dan juga egg tu kita kena tahu nak bagi kat siapa nanti. Itu paling penting. Ya, betul. Sebab tu dia kena ada sijil kahwin, dia kena ada betul-betul pasangan yang sah supaya nasab tu tak lari. Kalau tak nanti kan dia egg reserve tu orang bagi kita siapa orang kita tak tahu.
Tapi kita boleh buat kat negara lain lah kan? Boleh kat negara lain, boleh lah. Tak adalah. I mean, ada chance lah kan. So, kita pergi we still fly have lah. hope. We have fly pergi Indonesia ke apa? Indonesia dekat sangat. Ya, okay lah. Where? I don't know. Colombia, my hometown. Colombia. Anyway, doktor, berbalik pada soalan ni, egg reserve. Pada, kita tahu, mostly people know that seawal umur 34 dah kena buat egg reserve ni kan, sekiranya dah berkahwin. Tapi in terms of quantity egg tu, macam mana dia punya pengiraan dalam setiap peringkat umur ni? Okay, so quantity eggs tu memang kita dah akan expected dia akan menurun. Okay, selepas umur 35, yes, okay. So, untuk wanita 35 tahun ke atas, semakin lama semakin rendah. Okay, bilangan eggs tu. So, kalau boleh buat lagi awal, lagi bagus. Kalau perlulah untuk buat lebih awal egg reserve tu. A little bit too late for us lah. Can lah. Still have hope lah. Still have hope. Is there any rawatan untuk menambah quantity egg dan membaik pulih quality egg? Okay, rawatan khusus tak ada. Okay, tapi setiap wanita yang lahir, okay, dia memang dah lahir dengan eggs. Dia memang dah ada telur. Okay, so setiap kali period, okay, dia akan keluarkan telur lah. Ovulation berlaku, satu telur keluar. Kalau tengok calendar period kita kan ada ovulation date tu kan. Yeah, so setiap wanita yang lahir, dia memang dah ada eggs dalam dia punya ovary tu. Dia memang dah reserve berapa. Okay, sebab tu macam mana cara nak increase quantity eggs tu, tak ada cara yang spesifik pun sebenarnya. Tapi lebih berisiko untuk eggs tu tak boleh keluar ataupun tak subur ataupun tak bagus kualiti. Dengan kalau dia lifestyle dia tak bagus. Contoh lifestyle tak bagus? Misalnya kurang exercise kan, penjagaan makanan proses. Kurang exercise ya. Okay. Berat badan misalnya berat kan. Badan ya. So penjagaan macam tu yang menyebabkan telur tu jadi tak subur, ovulation tak berlaku, ataupun PCOS. So basically telur tak subur ni sebenarnya boleh diimprovekan sekiranya kita ubah lifestyle Betul. kita. Dia tak adalah macam bila kau dah tak subur tu telur forever tu tak subur. Betul. So tapi jangka masa berapa lama daripada kualiti yang tak subur tu boleh jadi dibaik pulih. How long does it take for us to change our lifestyle? Example. Selalunya 6 bulan, setahun. Kadang-kadang ada yang ambil masa lebih. Kadang-kadang doktor akan bantu dengan ubat. Ya, untuk stimulate suplemen. Kadang-kadang ada ubat juga ya untuk bagi stimulate telur untuk keluar, macam kes PCOS misalnya kan. Okey, dia bersama dan susah nak dapat anak. Doktor akan bagi ubat untuk stimulate telur, untuk stimulate the ovary. Untuk hasilkan telur pun boleh juga. Tapi dia kena pastikan adalah telur cukup kan, ada banyak telur kan, untuk kita stimulate melalui ubat. Ada juga pilihan ubat. Ada ke perempuan yang dia wanita yang dia memang dilahirkan tak ada eggs? Ada juga congenital kita panggil kan, congenital. Okay, tapi jarang lah kita jumpa. Jarang lah. Kalau dia tak ada egg, selalunya dia punya head pun mungkin tak ada. Ataupun ada ke kategori wanita yang yelah egg tu okay, tapi at certain age bila dia tak take care of lifestyle, tak jaga makan, tak ni, kira serba-serbi yang you mention tu semua XXX sampai telur dia tak ada, boleh jadi ke? Tak juga. Tak okay, sebab macam saya cakap awal tadi, dia memang dah ada dalam tu. Telur tu dah reserve. Cuma dia punya baik dengan quality, tak baik. Quality dia je yang beza. So yang membezakan tu kita punya lifestyle. So kalau kita continuously tak jaga lifestyle kita, quality memang akan tak bagus lah. Tapi kalau kita buat all this like egg freezing or in vitro IVF, dia akan pilih kan egg yang bagus. Dapat kena pasti mana satu egg yang elok. Kalau ikutkan dia akan pilih. Alright. Dia akan pilih yang bagus. Sperm pun dia akan pilih sperm yang berkualiti kan. And then dia tengok berapa banyak dia nak freeze. Betul juga. Kadang-kadang ada sampai 7, 10 telur kan, dia tengok berapa lama orang tu plan lah. Tapi chance untuk IVF kejayaan adalah 50%. Oh, sebenarnya tak adalah dapat tak tinggi sangat, 50% lah. So semakin meningkat usia, semakin rendah peratusan successful rate dia lah. Tapi IUI serendah 20% saja. Yalah. Doktor, tapi doktor just nak cakap pasal reproductive punya problem ni. I know that the topic today is reproductive wanita. Tapi men also have issues on that, right? We cannot
fully like let's say 100% or let's say 80% blame woman when it's also a man problem. Betul tak? Betul. Ah. So they always need two to tango. Ya. Okay, dalam fertility, kalau seorang je datang memang kita tak akan accept. Oh, We ya ke? always need two. Ya. Sebab nak kena Datang test as a lah partner pun. lah. Datang as a partner. Kecuali kalau dia tak kahwin lagi, Oh, dia seorang just nak lah. datang, it's okay. Itu untuk dia punya diri sendiri. Betul. Ada je yang datang macam tu, yang very good kan. Dia macam ada awareness. Aha. Dia nak check datang, diri dia dia. nak check diri Perlulah. dia before dia kahwin. Macam tu kan. Ah. Tapi kalau dia dah kahwin, dia nak bincang tentang fertility, kena dua-dua. Dan semua test kena buat serentak. Okay, untuk lelaki tak perlu banyak sperm test, analysis, sperm analysis, semen analysis. And untuk wanita, hormon tu lah. Dengan ovarian scan semua tu. Betul. Ketak kan. Apakah pemeriksaan bila kita, untuk perempuan for in terms of this masalah, apa kita punya treatment actually? Bukan treatment, prevention. Macam mana kita nak tahu apa rawatan yang kita boleh buat untuk make sure that kita ni kesuburan level kita okay, macam tu well maintain. Okay, nombor satu kita kena pastikan kitaran head normal. Okay, kesuburan wanita ni kan kita boleh dapat tahu as simple as the head. Okay, kitaran head kan. Faham. So kalau period tu okay kan, kita dapat idea yang hormon dia regulate well. Okay. Okay means sebulan Okay sekali means lah. sebulan sekali, dia punya range 28 hari, 30 hari itu normal. Okay. And then tak prolong, okay, tak lebih daripada 8 hari macam tu. And then tak ada excessive pain, okay, period cramp yang sangat teruk sampai kena makan ubat, sampai perlu dapat MC. Itu dah tanda-tanda something wrong dengan badan dia. Itu pun isu juga. Tapi I thought macam period cramp and like kadang-kadang ada setengah perempuan because sekeliling I encountered a few lah, bukannya seorang, tapi a few yang jenis yang bila dia period cramp tu dia macam siap macam Teruk. oh my god sakitnya, menangis-nangis, berguling-guling. Okay. Tu better pergi check. Itu better pergi check. Sebab period cramp yang terlalu teruk ni, okay, dia berkaitan dengan endometriosis. Endometriosis ni adalah salah satu punca ketidaksuburan ataupun infertility. Macam-macam masalah perempuan tau sebenarnya. Dia lebih banyak perempuan susah punya sebenarnya. problem daripada Betul. lelaki. Betul lah doktor. I nak sharekan jugalah. Ini I punya sendiri. I nak share kepada semua orang. I nak share I punya sendiri. I ni jenis yang period 2 hari. Wow. Seriously. That's why I tak ada masalah cramping. Period relax je. I boleh exercise sebab dia very light and 2 hari. Kalau macam tu, itu ada masalah ke sebenarnya tu doktor? Sebenarnya itu pun masalah juga. Masalah lah. Kalau terlalu pendek period Tapi tu. dia siasa macam tu dah lama. Dah 10 tahun. Jadi dia dah kena tengok kan apa benda, hormon tak balance ke Saya dalam takut badan. saya nak period, nak menopause pula. Tak mungkin lah. Tak adalah menopause. Lambat lagi sis. Tak tahulah. Tapi itu ada masalah ke ataupun okey? Mungkin kena check. normal. Kita pergi check. Sebab period tu berlaku sebab apa? Sebab dinding dalam rahim runtuh. Dinding Okay. dalam rahim dia runtuh. So kalau dinding tu cukup tebal, dia runtuh cukup lah 5 hari. Dinding nipis Mungkin kot. dinding nipis. Mungkin dia nipis. Yang menebalkan dinding ni progesteron. Is that bad? Ah. Progesterone dia maybe Mungkin an issue. progesteron rendah, kita tak tahu. Jadi kena check. Tapi test yang I buat dengan doktor tu tak check mendalam benda tu kan? Tak check lah, itu memang kena. So Kadang-kadang I pun dia period sebab apa? Dia sebab retrograde flow. Retrograde flow ni maksudnya flow ke belakang. takut. Maksudnya? Dia tak turun ke bawah. Dia Maksud flow ke makan keluar belakang. ke apa ni? Macam mana? Dia flow ke belakang rahim. Ya Allah takutnya. Dia bukan keluar. Jadi retrograde Macam flow sound ni bahaya macam boleh ni. menyebabkan endometriosis. Okay. Apa benda tu doktor? Endometriosis ni adalah penempelan Dia dinding beranak luar rahim endometrium. Bukan beranak luar rahim. Penempelan apa? Penempelan endometrium. Tak nama macam lebih good. Endometrium ni dinding dalam rahim Okay. yang runtuh sebagai darah head lah. Tapi kalau dia menempel kat tempat lain, dia nama dia endometriosis. Endometriosis. Okay. Menempel dekat tempat lain. Menempel Tempat lain dekat tu apa? dinding lain Tempat lah. lain, dinding rahim, Dinding lain. dekat ovari. Apa akan jadi tu dalam jangka lama? Dia akan jadi sakit lah. Tapi endometriosis ni menyebabkan dia affect lah you punya overall reproductive kan? Dia akan effect. Tak boleh pregnant lah mungkin. Infertility, Yes. susah nak pregnant. Lepas tu period cramp yang sangat teruk. Saya tak benda adalah macam ni. period cramp tapi tak pernah pula test pasal subuh ke tak pernah test boleh Tak boleh tak, berada ke tak. okay. I want to ask sebenarnya nak bagi tahu juga kat semua wanita kat luar sana, how important do we need to do pap smear? Okay. So pap smear sekarang ni sangat penting. Ya, dan sangat digalakkan sekarang kita bukan setakat buat pap smear tapi kita buat co-testing dengan HPV. Co-testing? Kalau kita panggil co-testing lah. HPV co-testing simultaneously. Maksudnya pap smear together dengan HPV screening. Malah sekarang ni dah ada yang self-test. Self-test yang perempuan boleh buat sendiri.
Macam mana tu doktor? Dia masukkan je kat bawah tu. Lepas tu dia hantar dekat klinik balik. Benda tu. Untuk dia tengok. So tak payahlah nak Tak suruh perlu, doktor. tak perlu masuk mulut itik tu kan. Ada mulut itik tu kan. Ya, Dia pap kena smear masuk macam tengok kan. Faham. So digalakkan bukan setakat pap smear tetapi HPV. So pap smear adalah bukan untuk detect cancer ya. Pap smear adalah a cancer screening saja untuk detect sel-sel yang tak normal. Right. Early prevention. Early prevention. Okay, early prevention. So kalau dia nampak sel yang tak normal, so dia akan correlate dengan HPV test lah. Okay, kalau HPV test dia positif, ada yang cancerous punya type, so dia kena buat further check dengan gynecologist. Right. Tetapi how often wanita kena buat pap smear ni? Okay, pap smear dia depends. Okay, kalau boleh, kalau 2 consecutive years normal, dia perlu buat once in 5 years macam tu. Right. So dia buat setiap tahun. Okay, kalau 2 kali dia buat 2 consecutive years normal, And dua-dua dia normal. boleh repeat lah once in 5 years. Ada yang buat awal lah 3 years, 1 in 3 years kan. Tapi 1 in 5 years pun should be okay. Dia pada umur berapa doktor? Cuba refreshkan balik. Because I ingat 40 years and above, right? So pap smear kalau dia dah aktif Dah secara kena buat seksual dah. dah kena buat. Kalau dia dah You ada sexually anak dah active. kena buat. So contoh kalau you kahwin lah umur 25, buatlah. Buat You dah. dah sexually active Ya, kan dengan dah partner kena you. buat dah. Oh, okay. Ya. Alright. So, I punya maklumat tu agak salah lah. Okay. So, Itulah doktor, saya pun takut lah juga ni. Saya nak check lah tu nanti. Boleh dah check. nak buat appointment Sekarang pula. ni bukan. Saya nak cakap pasal yang progesteron tu ada kena-mengena dengan naik berat badan ke tak? Oh, tak ada. Tak ada Allah. Tak ada lah. Tak ada alasan saya gemuk ni sebab makan je lah kot. Jangan risau. Okay doktor, tadi we talk about lifestyle. Actually tadi topik kita yang sebelum ni yang lelaki punya masalah kesihatan pun we still talk about lifestyle. Lifestyle is important. So boleh tak you suggest apa the best lifestyle yang kita, gaya hidup kita perlu follow actually untuk pastikan kesihatan hormon Ramin pula dah tu makanan. Rahim kita ni terjaga dan Lapar, sihat. Okay, so nombor 1 BMI. BMI. Body Mass Index. Itu sangat penting mainkan peranan. Okay, so BMI sangat penting untuk kita punya internal punya Right. proses dalam badan kita kan, diregulate. So benda yang contribute to high BMI itu benda yang kita kena jaga. High calorie food, high processed food. Benda-benda yang Semua proses. I suka. Yang tu kena jaga. Kadang-kadang kita jaga. nampak benda tu macam simple, betul. tapi tak sebenarnya. Dia sangat bagi efek pada badan kita. Betul. Sama juga dengan lelaki. Ya, quality sperm tu sangat sensitif. Ya. Macam lelaki punya the best gaya hidup pun is also macam you mention for wanita. Ke lelaki ada beza sikit untuk make sure that dia punya sperm quality dia like the best lah. Yes, Apa? lelaki dia ada beza sikit. Okay, sebab apa? Sebab testis tu, tempat terhasilnya sperm tu betul-betul kat bawah dalam scrotum tu. Something touchable, tak macam ovari. Ovari kat dalam kita touch tak rasa. Jadi haba mainkan peranan untuk lelaki. Oh, Heat. Faham. Okay, haba. So heat yang over boleh menyebabkan sperm quality menurun. Very interesting. Dia haba badan, dalam badan. Haba kat luar. Haba luar. Sebab tu jangan pakai seluar ketat. Okay. Jangan run marathon tengah-tengah panas. Oh, ya. Weh, bahaya. Okay. So Benda kalau ni dia dibagi. kalau let's say lah dia Grab driver or Grab delivery Rider, guy, yes. rider. Kan dia naik Dalam keadaan ketat dengan motor dia tu, lepas tu panas. Ya. So benda tu akan ada efek Betul, juga. akan ada efek. Oh, So okay. haba. Sebab testis tu memang benda yang boleh dirasa kat luar. Memang benda yang sangat sensitif pada keadaan dan cuaca. Okay. Benda macam tu kan. Itu something yang something So yang baru. nasihat doktor untuk lelaki janganlah pakai seluar ketat. Janganlah pakai seluar ketat. Betul Selalu juga. bagi berangin. Nasib baik sekarang trend Gen Z sekarang pakai seluar labu-labu. Seluar labu. Dulu orang pakai ketat itu. Sekarang kan semua kan Dulu Macam ketat. doktor, macam nasihat doktor untuk perempuan pula gaya hidup kita apa? I mean like what will be your lelaki tu jangan pakai seluar ketat. Perempuan makanlah Pakai jaga baju ketat. makan. Perempuan jaga makan. Jaga makan dan pantau dari segi BMI tadi BMI. BMI. Okay. Dan Okay. juga pantau sendiri dari segi head tu. Kitaran head tu penting. Pantau. Pantau. Duration. Itulah. Duration Tapi tu. tapi then again doktor Doktor relate Okay. head ni pula kan ada problem kalau you macam stress, you macam depression, benda tu overthink. akan effect juga, betul tak? Macam Betul. you macam you kata testosteron tadi tu sama je dengan perempuan sebenarnya. Head tu kadang-kadang you akan delay because alamak bila kita pergi jumpa doktor ada setengah doktor akan cakap, oh sebenarnya I think you are stressed.
or you're having like a really not something is not right somewhere lah in your head. So it's all relatable, betul tak? Betul. So sebab tu kalau wanita tu datang dengan masalah head, kita akan tengok apa punca dia. Right. Kalau semua test hormon dia normal, nothing wrong. Means something externally. Stress factor, depression, psychological. So kita tackle down benda tu juga. Okay. Psychologis, benda tu penting. So tak semestinya semua tentang hormon dalaman, kadang-kadang luaran. Betul. Okay. It all boils down to stress level Nak kan actually. stretch ke depan sikit pasal basically infertility lah. I ada kenal someone ni, dia ada block fallopian tube both. Apa I curious nak tahu kenapa benda tu terjadi, disebabkan apa doktor? Sebab dia sendiri pun tak ada jawapan. Alright. So punca tube falopio tersumbat both. Dia boleh jadi macam-macam punca. Okay. Tapi paling kerap punca yang kita pernah tengok, punca dia yang ditulis adalah jangkitan. Kita panggil pelvic inflammatory disease, iaitu jangkitan organ pelvic. Organ pelvic ni termasuklah tube falopio, ovari, rahim kan. Dan ada kes banyak tube falopio tersumbat ni disebabkan jangkitan chlamydia. So sexual transmitted infection can lead semua. to fallopian tube obstruction juga. Okay, selain daripada chlamydia, tadi you kata infection kan, berlaku daripada genital lah, daripada faraj dia. Yang pelvic tu? Pelvic inflammatory disease pun daripada faraj, sama juga. Jangkitan dia naik. Maksudnya jangkitan tak dirawat, dia naik. Main dia adalah STI lah. STI. Itu kebanyakan punca. Tapi kalau dua-dua tersumbat, dia boleh jadi congenital, iaitu genetik. Mungkin daripada dia kecil, kita tak tahu. Sebab dua-dua keturunan tersumbat. lah. Jangkitan ni jarang lah nak efek dua-dua. Tapi kalau dua-dua berlaku, boleh jadi keturunan juga. Okay, kepada wanita-wanita kat luar sana doktor, apakah macam sebelum diorang ni tahu yang diorang ni, sebelum nak tahu yang diorang ni block, apa simptom-simptom dia? Dia akan continuous period pain ke? Yang melampau ke macam mana? Mesti ada simptom kan? Kalau fallopian tube block, dia tak akan ada simptom berkaitan dengan period. Sebab period tak masuk pun dalam tu. Fallopian tube tu hanya untuk telur lalu. Jadi simptom dia adalah dia pregnant tapi luar rahim. Sebab telur tak masuk dalam rahim. Dia kalau ada gambar rajah, kita bagi gambar rajah nanti. Dia pregnant boleh. Dia boleh pregnant, tapi sperm tu travel, cari telur tak ada dalam rahim, telur ada tersekat dekat tube falopio. So persenyawan berlaku dekat situ. Tapi kisah kawan I ni, dia doktor, dia punya specialist kata, dia bukan specialist lah, gynae dia kata dia memang satu je cara dia, IVF je. Dia tak ada hope dah. Maksudnya dia memang dah tersumbat. Yes. Tapi kebanyakan wanita yang ada tube falopio tersumbat tak ada simptom. Dia cuma susah nak dapat anak, ataupun dia dapat anak tapi luar rahim. Maksudnya dekat tube falopio dia punya pregnancy. Yang tu high risk untuk dia jugalah. Itu high risk untuk dia, sebab kalau pregnancy dah besar, pecah, dia hilanglah satu tube falopio. So tinggal satu je. Maksudnya doktor, macam kalau saya ada tube fallopian tersumbat tu, tapi saya kan memang tak nak, bukan tak nak anak lah, maksudnya tak ada nak dapatkan anak ke apa. Untuk kesihatan sendiri tak ada masalah, dia tak memudaratkan masalah rahim tu. Dia tak memudaratkan. Ini kalau macam susah nak dapat mengandung anak. Yes. Mengandung luar rahim. Mengandung luar rahim. Tapi sekiranya meletup pecah satu fallopian tube, dia masihlah boleh survive kan? Ya, masih boleh survive. Cuma tinggal satu je lah. So kalau satu tu pun sama juga. Dia cabut je lah dua-dua tu. Dua-dua tak ada. So dia kena option dia adalah IVF. Faham. Ya, itulah memang dia ada mention lah benda tu. Kesian lah sebenarnya. Baik doktor, sebelum kita nak apa orang kata tu, nak penutup dia, saya ada terfikir sebab kembali kepada orang kata cara-cara untuk nak dapatkan anak lah. Macam mana tadi we know that egg freezing is not available for us, and unless we have like a specific reason, health reason, or maybe cancer ataupun mungkin kalau orang yang dah berkahwin mungkin lagi senang ke nak buat kan, ada a bit of leeway ke apa. Tapi dan ada benda yang orang kata benda ni macam, kalau you tengok kat Mak Saleh ni, orang US ni, benda ni an option lah. I don't know kat Malaysia ni ada ke tak, which is surrogacy. Baru nak. Ibu tumpang tu. Ibu tumpang. Okay. So topik ibu tumpang ni sangat kontroversi lah. Betul. Terutama kat kita kan, dengan di cultural, Malaysia, dengan agama kita. kita. Betul, dengan agama kita. So basically ibu tumpang memang tak dibenarkan lah. Betul. Okay. Kita memang tak ikut Western punya cara macam tu. Sebab kita
terhad pada kita punya agama punya, okey, dan juga fatwa kan. Betul. So sebab dia akan mengganggu nasab keturunan tu sendiri. Oh, okey. Okey. Tapi ini termasuk kepada non-Muslim juga pun tidak ada option ni? Untuk non-Muslim saya tak pasti. Tak pasti. Okey. Sebab tu kekut dia punya religion view lah. Macam mana kan. Tapi dia untuk tak Muslim, dipraktiskan di Malaysia, betul tak? tak. So kalau maksudnya non-Muslim pun not- tidak dipraktis di tidak negara dipraktis. Betul, Practice. betul. Unless dia nak buat Tak dekat tahulah tempat lain. macam mungkin ada. Tak tahulah. You know, ni something yang people do behind closed doors lah. Betul, Ya, betul. You know, Kadang-kadang. that tak apa. Ya. Itu kita orang lain lah cerita Betul. dia. Tapi nak kata legally is not It's not available. allowed, It's not yeah. allowed. Okay. Okay, ada lagi apa-apa soalan? Tak ada, mungkin kita boleh just kepada Wrap up. kata akhir ke apa. Seri kata nak akhir. apa apa Seri? Pesanan doktor untuk sebab masalah reproduktif wanita ni dan also lelaki tadi kita recap is actually very important. Kita tak boleh pandang enteng dengan benda ni. Macam now that we know, benda pertama yang kita perlu jaga is BMI. Betul. Sebab selama ni aku tak kisah pun pasal BMI. You know? So I overweight tau. No. Oh my We god. have to Okay, you check. guys not. Okay. So doktor, apa doktor punya nasihat kepada kami dan juga pendengar-pendengar kita? Okey, nombor 1 mula dengan healthy mindset. Itu sangat penting. Kan? Healthy mindset, apa-apa badan kita physically ke kita macam mana, semua bermula dengan mindset yang healthy. Betul. Kalau mindset kita dah negatif, kita tak akan dapat berubah physically. Kita try to push pun takkan dapat. So semua kena ada positive mindset. Think about positive, aim target apa kita nak capai. Then structured plan. Okay, kita nak healthy lifestyle macam mana, BMI bagus, pemakanan kita jaga, cegah penyakit-penyakit berjangkit, kan? And then healthy sexual life lah. Avoid multiple sexual partners, benda-benda yang contribute juga pada fungsi kelamin, fungsi genital. So generally macam tu. Ya, betul Okay, lah juga. tapi mula dengan positive mindset tu dulu. Jangan ada very low self-esteem, cakap ni kan kita nak macam tu. Okay. Okay. Betul lah. Kena jagalah, selalu holistic orang kata lah. Wow. Your body is your honor. Yeah. Yeah, betul. Actually. Your body is your temple. So Okay, thank you so much doktor. Thank you so Welcome. much for a very apa tu orang kata very fruitful discussion lah. betul, banyak mendalam. sangat you Terima kasih explain. sangat doktor. And kita tak tahu pun kita jadi macam sekarang nak Sekarang ambil kita tahu. Ya. Ya. Sekejap I nak jaga lifestyle. Sekarang I nak Google ni. Oh my god. Kemana I nak buat ni? ikut I pergi gym Sekarang nak I kata kat mana I nak buat freezing ni? Nak Google lah. Negara mana murah? So Wow. thank you so much doctor for your Terima time, kasih. for your explanation, and to all of our viewers, our listeners, hopefully episod kali ni pun memberi banyak pengajaran, manfaat dekat semua orang. Betul. And tolong spend some time to actually ask us questions. Questions. And doktor, kita boleh tujukan soalan tu kat Dr. Ahmad. Dr. Ahmad Ask pun Dr. Ahmad. boleh jawab, Boleh. boleh answer sekali kan. untuk berbincang further sekiranya anda ada masalah-masalah reproduktif. Ataupun masalah lain. Masalah lelaki, masalah reproduktif, masalah wanita. Segalanya. Kesihatan Even wanita, general semua. health in general also. Betul. Dr. Ahmad pun boleh. He can do He everything. can do everything. So itulah nanti akan tertera di mana klinik, alamat dan juga profil Dr. Ahmad. So kepada penonton-penonton di luar sana, jangan lupa like, subscribe and share and comment on our social media. And kita orang menunggu komen-komen korang. And then so any last words guys? Jagalah kesihatan Betul. anda. Jangan Jaga. malu bertanya. Jangan malu. Sila tampil ke depan. Yeah. And please know that STD STI. STI dan juga Okay, banyak sangat benda kita belajar. 2 episod yang berbeza ni kan. Betul. Okay. Alright. Thank you. Thank you saja. Thank you everyone. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye.